Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Warta Petra TV. Bersama saya Taufiqillah, pengacara anda untuk episod kali ini. Hari ini kami akan membawakan liputan khas sepanjang majlis penutupan program Ihya Ramadan. Untuk laporan selanjutnya, kita ke wartawan lokasi iaitu Intan Aisyah. Terima kasih saudara Taufiqillah. Saya kini berada di Dewan Bitara yang menjadi lokasi majlis penutup program Ihya Ramadan. Bersama saya pada kali ini, penyelaras program Ihya Ramadan, Ustazah Zuraifah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apakah harapan Ustazah terhadap murid-murid selepas menyertai program Ihya Ramadan pada tahun ini? Terima kasih. Alhamdulillah program tahun ini berjaya. Semua murid dapat menyertai dengan baik semua program. Jadi harapan saya setiap program yang dijalankan itu dapat banyak iktibar, banyak pengajaran kepada murid-murid dan dia dapat mengamalkan segala apa yang diberitahu, selalu bersedekah, baca Quran, dan semua amalan yang kita buat di bulan Ramadan ni kita akan teruskan lagi pada masa-masa selepas Ramadan pun. Istiqamah, terus istiqamah dengan bacaan Quran dan segala apa yang kita dah buat dah bulan ni. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah Zuraifah atas perkongsian tersebut. Itulah sahaja laporan saya pada hari ini. Kembali ke saudara Taufiqillah. Terima kasih kepada wartawan kami iaitu Intan Nur Aisyah. Semoga program ini memberi manfaat dan membentuk sasiah murid yang lebih baik. Jumpa lagi di dalam episod seterusnya. Suara cilik, bicara interaktif. Assalamualaikum.